Taklah. So, hari ni saya nak sharing sikit sejarah ringkas emas sebagai aset kewangan. Tonton video ni sampai habis dan boleh save untuk rujukan akan datang. Ramai orang tahu emas itu bernilai, tapi tak ramai yang tahu sejarah emas sebagai aset kewangan. Jom saya cerita secara ringkas tapi padat. Emas dah digunakan sebagai wang sejak lebih 5,000 tahun dahulu. Zaman Firaun, emas digunakan untuk perdagangan dan simpanan kekayaan. Bila masuk zaman Empire Rome, mereka keluarkan shilling emas sebagai mata wang rasmi. Emas jadi alat tukaran sah seluruh dunia. Tapi yang paling penting, masuk abad ke-19, dunia mula guna sistem yang dipanggil gold standard. Masa tu, duit kertas disandarkan pada emas. Maksudnya, kalau anda ada RM100, bank negara mesti ada emas yang menyokong nilai itu.